Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang ialah Pak Long, seorang penyanyi, pencipta lagu, penulis lirik dan juga pemuzik. Okey, saya nak bertanya Pak Long soalan yang pertama, iaitu nama sebenar Pak Long. Nama saya sebenarnya adalah Syafi'i bin Ahmad. Syafi'i bin Ahmad. Mengapa orang panggil Pak Long? Orang panggil Pak Long ni sebenarnya dari kecil lagi saya dilahirkan oleh kedua bapa saya yang lanjut usia. Maksudnya ayah saya duda, mak janda, kahwin, dapat saya seorang. Jadi anak ayah ada 6 orang, anak mak ada 2 orang. Dah ada semua dah panggilan Wah lah, makcik lah semua kan. Jadi Pak Long yang bongsu anak ayah tu Pak Su, jadi dah ada Pak Su dia lahir saya. Walaupun seorang yang terakhir Pak Long tak ada dalam keluarga tu, jadi dipanggil Pak Long dari kecil.